yang tahu. Faham tak? Jadi kalau Allah kata 5 waktu, kau semayang je lah 5 waktu. Kenapa kita kena semayang bulan Ramadan? Kenapa tak semayang bulan lain? Puasa. Kenapa kau kena puasa bulan Ramadan? Wajib. Kenapa kau tak nak puasa bulan lain? Manalah kita tahu ni tuan-tuan. Kau nak sibuk, kau buat je lah. Allah Ta'ala tu tahulah. Adab Kaabah, kau adab je lah Kaabah. Kan? Adab Baitul Maqdis, kau adab je lah Baitul Maqdis. Kau sibuk sangat tu pasal apa? Bukan semua ibadat ni kita tahu hikmah dia, betul tak? Allah Ta'ala ni, dia nak tahu siapa di kalangan korang ni taat dengan perintah aku dan siapa yang nak berpaling. Kalau tuan-tuan tengok, itu dalam konteks Kaabah kan? Sebenarnya bukan dalam konteks Kaabah je. Dalam konteks semua tuan-tuan. Kalau perintah Allah tu benar datang dari Allah, seperti ini yang diajar oleh Rasulullah, kau ikut je lah. Kau janganlah over. Jangan lebih. Jangan lebih-lebih. Jangan kurang. Jangan lebih-lebih dan jangan kurang. Kecuali yang diizinkan oleh Rasulullah SAW, yang tu okey. Contohnya tuan-tuan nak semayang. Rasulullah ni tuan-tuan, dia tak semayang tahajud banyak rakaat tau. Dia tak semayang tahajud banyak. Dia rakaat dia ada 2 hadis. Dua-dua tu sahih tuan-tuan. Dia kata, hadis pertama, Aisyah kata dia semayang 11 rakaat je. Tak pernah lebih daripada 11. Dan hadis yang kedua, tak pernah lebih daripada 13. Jadi dua-dua tu boleh lah. 11, 13. Tiba-tiba tuan-tuan nak semayang 20. Tuan-tuan nak semayang 30. Tuan-tuan nak semayang 40 rakaat. Boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab walaupun Rasulullah tak semayang lebih daripada 13 rakaat, tapi ada hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu dia mengizinkan untuk kita semayang lebih daripada itu. Dia kata solat tahajud ni masna. Dia kata solat tahajud ni apa tu? 2 rakaat, kemudian rakaatain. Maknanya 2 rakaat. Maknanya kau nak sembahyang sampai berapa pun suka tingkau lah. Dan ditutup dengan witir. Maknanya ada benda yang Rasulullah tu bagi buat lebih-lebih. Faham tak? Ataupun solat apa tu? Puasa selang-selang sehari tu. Rasulullah dia tak buat. Dia tak buat. Tapi dia kata paling best sekali kau buatlah puasa Nabi Daud selang-selang sehari. Macam itulah. Ataupun ni solat apa tu? Solat